saya Azamuddin Sahar, Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia Gamis. Hari ini kami berkumpul bersolidariti di hadapan perkarangan Majlis Asyakirin KLCC untuk menyatakan solidariti kami kepada Palestin lah. Jadi 3 isyarat ataupun ini mesej jelas kepada kami, kepada kerajaan ataupun kepada seluruh negara dan juga di peringkat antarabangsa sekalipun. Kita melihat hari ini isu memang sentiasa akan berlaku. Maka kami ada mesej yang jelas kepada seluruh negara, kepada kerajaan hari ini untuk segera mengambil tindakan. Sebab ini adalah isu kemanusiaan. Kami tak mahu untuk nampak kita masih berpeluk tubuh di kala kita punya saudara-saudara Islam kita di Palestin dibom, dibunuh, dirogol dan sebagainya. Jadi maka dengan sebab itu saya mengajak lagi kepada semua untuk terus bersolidariti dan kami menuntut kepada kerajaan hari ini untuk bertindak dan juga untuk menekan di peringkat antarabangsa supaya genjatan senjata ini ataupun peperangan ini diselesaikan dengan segera. Dengan sebab itu harapan daripada kami, tuntutan daripada kami Gamis dan juga seluruh mahasiswa di seluruh negara. Wallahu a'lam. Ini lebih kurang 100 orang, 100-200 orang. Kita tengok daripada pelbagai sudut universiti di sekitar Selangor dan juga Lembah Kelang. Kita melihat ada wakil daripada Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga dihadiri juga oleh beberapa NGO dan juga masyarakat ataupun masyarakat awam di sekitar sini. Jangan lesu, jangan tidur untuk isu ni. Teruskan boikot, teruskan kempen media supaya kita dapat kita dapat kebersamaan bersama-sama dengan seluruh saudara-saudari Islam kita di Palestin. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Takbir. Takbir. Takbir.